Tu dia. Ni joki berapa tahun ni. Nak bawa korang pergi lunch dekat nasi ganda paling legend sekali dekat Kelang. Ni, korang tengok ni. Restoran Langkapuri. Korang tengok ramai gila weh. Ini baru pukul dekat pukul 1 lah. Tapi nah, korang tengok ramai dia macam ni. Kawasan sini dia bising sikit sebab dia betul-betul tepi jalan. Korang memang kawasan lori lah. Lepas tu korang kena beratur. Ni first station dia. Bila korang dah sampai, dah beratur. Nah ni lah, ayam dia panas-panas. Dia habis, dia terus top up. Nah, tu dia. Lepas tu korang pilih ayam mana yang korang nak. Lagi baru kita ambil nasi. Ni beratur, kita tunggu nasi kandang lah tu. Tu elok punya joki. Tu dia. Lepas je korang ambil ayam sini. Nasi tu boleh kau campur. Telur masin ada bang? Boleh telur masin tu. Ya. Tu dia. Okey, ni dah siap. Boleh. Nak terus Boleh. Okey. Okey, kalau macam ni berapa ringgit bos? 12.5. 12.5. Tempat makan dia sampai ke belakang. Dah aku bawa. Untuk aku ni mamak yang macam susah nak dapat kat tempat lain lah. Tengok. Memang lama sini tempat buat air. Jom nak cari tempat duduk. Sebab apa aku kata kedai ni lama? Kau tengok. Apa pernah tengok? Jam babas. Tu. Jam babas. Itu tahun 90-an tu. Kau pulang. Yang paling rare. Tu. Tengok. Kipas. Kipas dia. Penutup pun tak ada. Tu dia. Minyak nitik satu-satu. Apa yang kuasa, kuah kicap dia tu yang rasa lebih. Kuah kari dia tu ceroy lah. Kuah kari dia ceroy. Korang akan rasa kari tu tapi betul-betul ujung. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa pun dia santai-santai.